8 pagi. So we are going to KTM Sungai Gadut sebab kita nak pergi jalan. Saya baru je jalan-jalan awal bulan hari tu. Awal bulan ni? Tak, ujung bulan hari tu. Ujung bulan 5. So ni ujung bulan, pertengahan bulan 6. Tengah ke? Masih tengah lah kan? Ni kasi dah tengah ni. Dah nak ke hujung bulan 6 lah kan? Nak masuk bulan 7 dah. So kita nak pergi KL Bukit Bintang Pavilion sebab kita menunaikan hajat. Kawan kita nak makan sukiya. Memandangkan sukiya yang reachable naik train is dekat KL sebab dekat apa, Putrajaya je kita orang nak kena tukar-tukar MRT pun semua kan. So kita orang pergi je straight away, pergi ke Bukit Bintang Pavilion punya sukiya. Lagipun kawan kita nak pergi beli Lego dekat KKV tu dekat Bukit Bintang. So kita kena pergi Bukit Bintang. And then memandangkan Rose ada buat pop-up store dekat TRX. Maybe we gonna check it out. Okay, so stay tuned. Awal. So look at the view. Hari cantik. Pavilion Bukit Bintang. Look at the cars. Kita dah sampai. On the way to Sukiya. No, agree again. And the line is no one. It's just so pretty. Ni tempat yang macam like kawasan Japanese thing like that. Look at that, so pretty. Makan. Malia dah sampai tapi dia tengah pergi beli apron. So let's eat. Ni tak ada lagi toilet dah. Blok kau. Sudah ada Maya. Maya dah sampai. Wah. Rasanya better kau pergi ambil sos dulu kot baru kau pakai apron. Maya okey? Benar. Kaki krem pula. Pakai semua pun tak rasa krem.
Tengok dia dah lupa nak buat sos tu. So kita orang dah sudah makan dekat Sukiya. Now kita orang nak pergi ambil gambar and jalan-jalan. So kita nak ambil. Hello guys. Welcome back. Bersama kita orang. Pada cuba terangkan kenapa kita ada dekat dalam Grab sekarang. Apa punca kita balik naik Grab? Bukan naik train. Ya, actually tadi kita orang dah pergi dah pun kita orang pergi makan Sukiya. Okay. Lepas tu after keluar daripada Sukiya, kita orang pergi ambil gambar dekat Bukit Bintang semua. So kita orang pergi dah Sephora dekat Fahrenheit. Okay. Long story short, after keluar daripada Sephora tu, tiba-tiba kaki Malia cramp. Which is cramp yang dia tak boleh jalan. Like literally yang memang kita orang duduk tepi jalan tu dekat 10 ke 15 minit ke tadi. So memang tak boleh, Malia memang tak boleh angkat kaki langsung. So kita orang decide nak pergi, kita orang beli air apa semua. So kita orang decide untuk book Grab and balik nilai naik Grab. Sebab manakah kaki Malia dah cramp, kita pula kaki tiba-tiba cramp dekat tapak kaki, maka kita naik Grab je. Ya tak Malia? Inilah muka-muka yang kaki kram tadi. Punca-punca menyebarkan penyakit. Dia bukan menyebarkan demam, dia menyebarkan kram. Low cramp. Kalau demam, mana ya? So sekarang ni kita nak balik nilai. Sebab kejap lagi kita akan cuba